Ini Haji nak tinjau tompek orang ambil air lah. Haji ke Negeri Sembilan lah. Daripada Raya Poso sampai Raya Haji bukan macam kau. Raya Poso pun Kampung Bini, Raya Haji pun Kampung Bini. Jadi ke Negeri Sembilan ni, dia kalau ke Miku, ke Bukit Tangguh, ke Bukit Putui, dia ada air daripada bukit. Dia buat tapih dekat lereng-lereng tu kan. Dia keluar celah-celah lereng tu kan. Jadi orang ambil lah air mineral nama Jadi yang ni ada ke sekamat ya. Haji pun nak tinjau kawasan Ramai lah orang ambil tadi lah. Tapi takkan Haji nak rakam muka kan. Jadi mana toboh ni. Ni orang dah buat paip lah. Nampak kita tinjau lah. Ada rumah orang lah. Ada pula kelapa sawit Kalau ada kelapa sawit, mana dia tak meracun kau. Haji tertanya-tanya lah kan. Nampak tak? Dia sambung kat lereng Tapi kok kau nak yang semula jadi dekat Bukit Tangguh, Bukit Putui, dekat Miku. Ni senyap sunyi kebun siapa kat kono sorok pula cik dengan orang bunian ni. Orang bunian dia tak boleh tengok orang kacak sikit, dia sorok. Apa ni air dia sebenar alam ni Tuhan buat bukit bukau ni sebagai pasak. Kalau baca dalam Quran Jadi di antara hikmah ialah bila hujan tu kan, air tu dia akan ditarik oleh graviti ke titik yang paling rendah. Jadi dia akan ditapihkanlah oleh bukit-bukit tu kan, oleh tanah-tanah, pasir-pasir, berbatu-batu tu dia akan menurun. Mari kita tinjau. Ada lagi ni kan. Subuh lagi cik dah datang ni surau ni. Terus sejadah nampak tu. Daripada mana? Ni kawasan babi ni. Babi cacing. Kan kau nak tengok lah cik kan. Mari kita meninjau lagi. Sini asal usul sini Jadi daripada bukit atas tu, apabila hujan dia akan menyerap air. Itu pasal ponting hutan tapi ni bukan hutan lah. Dia jadi sebagai span. Jadi bila dia menyerap air, sudahlah. Jadi bila dia menyerap air kan, dia akan ditekan ataupun ditarik oleh graviti, pusat graviti kita. Jadi dia akan keluar pada titik yang paling rendah. Ni lereng kan. Jadi orang buat lah macam tu Ni adalah rumah Jadi dia pun buatlah saluran paip. Poilah dekat Jalan Raya Sanundu. Inilah asal usul sungai. Ya, asal usul sungai daripada bukit bukau apa semua yang jadi span menyerap air hujan tu kan. Dia akan disorap sebagai span. Ada macam-macam lah. Dengan daun goput, dengan tanah apa semua, dia akan disorap dan dia akan keluar di celah-celah bukit ke titik yang paling rendah dan akhirnya dia akan berkumpul dan bersatu. Anak mata air ni sanun mata air ni kan. Jadi bercantum, jadi berbentuk sungai yang besar sikit. Macam itulah cerita Kau pergi hiking kan, kau boleh nampak lah. Semakin tinggi kau naik bukit tu, semakin tidak berpokok lah. Dia pokok besar-besar ni ke bawah. Lepas tu ke atas tu lumut ya kan, ataupun pokok-pokok yang tidak berkayu. Dalam bahasa satu lagi dinamakan herba lah, pokok-pokok yang tidak berkayu ni. Semakin atas semakin tak ada pokok dan semakin tak ada sungai. Kocik-kocik dan langsung tak ada sungai. Bila dah sampai puncak tu kan, bila kau menurun balik, tuan nampak tu abang dah pun nak mengambil air tu. Bila dah sampai puncak dah tu, bukit, gunung. Bila kau menurun tu kau makinlah jumpa pokok yang berkayu, makinlah kau jumpa anak-anak sungai dan makin besarlah sungai yo. Sekian daripada Acik ke Negeri Sembilan ni. Dekat Kelantan dia tak ada benda-benda macam ni. Sebab dia pun ada telaga sendirilah. Dia pun air pada tanah tapi dia gali lah. Kau ada tompek kat Kelantan Acik tak nampak lagi macam ni. Dia ambil air daripada lereng bukit. Yo. Ni nampak ni. Ini kita tinjau Ini adalah keadaan air Okey, sebelum kita masuk kita kena cek kaki dulu kok ada pacat